Cara download GTA. Ada satu app yang kau boleh download lah, tapi macam palsu sikit kan. Okay, aku akan try download. Okay ya. Yang pertama kau kena search. Kau tekan yang ni. Lagi kau cari yang ni. Grand Tank CD. Kau download. Dan lagi kau kena download yang ni lah. Apa entah nama dia. Lepas tu kau download lah. Yang ni tinggal download untuk data pack. Okay. Kau kena try benda ni, best gila. Okay, nanti dia akan download dengan mudah-mudah. Cepat lah aku rasa. Tapi korang kena tetap sabar. Okay. Jadi aku tengah ni sabar Kalau dah download masuk ke GTA. Ini tulisan gahal. Lepas tu tinggal start game. Okay, sabar. Oh my god. Lepas tu kau search yang ni, game start. Okay. Jadi inilah penampilannya. Okay. Ini macam GTA betul kan. Minta duit-duit macam ni. Okay. Jadi dia ada pilihan untuk menyuruh kita guys. Kena dulu lah. Kalau korang suka dengan channel ni, like dan subscribe dan juga komen. Bye.